Nihao, agak betul. Welcome to my YouTube channel AI Arisa Mek Klate. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyum ate Malaga ke Hewan cetam are konan jenteku. Hi, good morning guys. Muka sembak-sembak bangun pagi. Sekarang nampak tak? Kita kejut suami kita pergi pergi check up. So, kita ada berita baru. Tiba berita baru. Sebenarnya kan hari tu kan, korang ingat tak video lama yang kita orang pergi check up dekat hospital Umrah tu? And then bila dah check up sampai minggu yang ke-30, tiba-tiba doktor find out yang baby kita orang kecil. Satu seorang 0.5, satu lagi 1.1. So bila baby kecil, doktor sama macam gelabah. And then transfer kita orang dekat any government punya hospital. Macam itulah, memang kalau saya tanya orang lain pun, swasta memang akan refer ataupun tolak pergi government kalau you punya pregnancy ada isu gitu. Ya, ada si isu yang you punya pregnancy tu dah high risk pregnancy. Memang saya punya pregnancy daripada awal dah disahkan high risk, tapi tak adalah sampai ke tahap yang betul-betul kena pergi tolak government. So pagi ni sebelum pergi hospital ni, kita orang dah pergi dah sebelum ni, cuma pergi ambil tarikh je lah, tarikh untuk appointment. So pagi ni kita orang decide nak ambil hospital paling terdekat, iaitu Hospital Cyberjaya. Hopefully everything goes well lah, sebab bukan saja-saja kita dah pergi hospital swasta tu. I know everyone cakap bagus je hospital government apa semua. Dia kekurangan dia satu je, husband tak boleh teman all the time. Saya pilih swasta bukan sebab benda lain. Saya pilih swasta sebab tu je. Saya tak ada sebab lain pun. Sebab suami saya ni memang dah orang cakap dia rela ambil cuti ke, dia rela spend all his time untuk masa untuk saya beranak dengan pantang. So dia sacrifice benda tu untuk saya, tapi bila at the time sampai, dia macam tak boleh. Faham tak? Macam kita macam tak. Jadi macam frust lah. Tapi untuk jangka masa sekarang, benda yang paling saya nak ialah everything goes well, anak-anak dapat dilahirkan dengan sihat, dengan baik, tak ada komplikasi anything. Itu je yang kita orang minta. Cuba korang komen kat bawah lah, ada tak yang macam saya daripada swasta kena tolak government sebab korang punya pregnancy ada something yang tak elok ataupun something yang merisaukan. We are heading to there. Sekarang 8.30 pagi. Kita orang punya appointment pukul 9. Nak datang awal sikit untuk mengelakkan, yelah, sebab kita orang pernah pergi government sebelum ni. Kita pergi mana ya? Kita pergi Hospital Selayang. Masya Allah, dia punya queue, kita orang tunggu 3 jam. I rasa standard tu. I rasa standard government tunggu 3 jam ke 4 jam yang ke atas. Kalau korang ada extra money, kalau korang ada simpan untuk korang punya ada panel ke, maksudnya insurance panel ke, korang boleh go to swasta lah. Sebab swasta banyak, cepat, and then lain lah sikit, macam tu. So now kita merasalah pergi government check up untuk first time kita pergi check up untuk ni yang Selayang hari tu kita orang follow up sebab saya punya sakit. Masuk emergency. So saya tak nak dah ulang, saya tak nak dah sakit tu. Saya just nak follow up sakit, follow up pregnancy biasa je. So korang jom ikut Arisa. First time kita check up di kerajaan, dan korang kicap. So jom kita orang ikut kita orang pergi check up sana. Let's go. Update. Sekarang pukul berapa? 10. Kita dah sampai tadi pukul 9.
Saya dah daftar semua. Sekarang dah sejam kita tunggu. Saya dah ngantuk ni. Tekanan darah saya tinggi sebab saya tak cukup tidur. Sebab semalam saya minum kopi. Saya tidur dalam sejam 2 jam je. Saya tak cukup tidur. Kita tunggu masuk dalam. Tak tahu lah pukul berapa. Sekarang 1007. Kita punya nombor 1013. Lagi 6. Berebut dah kat sini. 8 hours later. Happy tak, baby? Sekejap, Mami nak ambil mic. So sekarang kita dah settle check up. Kan Ayang kan? So Alhamdulillah, kita punya baby berapa kilo? Membesar dengan baik. Seorang 2 kilo, seorang lagi 1.5. Sebab hari tu sebelum jadi 1.5 dengan 2 kilo, baby kita orang 1.5 dengan 1.1 kan. So dia membesar agak cepat, 1.5 dengan 2 kilo. Walaupun satu lagi baby tu, itulah sebab kenapa saya berada di hospital kerajaan. Sebab baby saya kecil satu. Tapi walaupun kecil, saya rasa dia orang cepat membesar. Saya rasa Alhamdulillah lah. Saya doa setiap hari tu, Allah makbulkan. Semoga minggu depan dia lagi besar. Tapi saya tak nak lagi besar sangat. Maksudnya dalam lingkungan baby 2 kilo ke atas tu kira okey dah kan. Kamera tu tak nampak. Nampak Sekejap kita masuk kereta sekejap. Support. Okey, sambung. So check up kita akan jadi seminggu sekali. Kalau dulu saya seminggu sekali dekat Hospital Umrah, sekarang seminggu sekali dekat Hospital Cyberjaya. Dia tengok sekarang pukul 12 baru settle. Tadi saya datang pukul 9. Kira okey lah. Kira macam 3 jam kat yang kan. Kalau dekat Pukul 9, pukul 8.40 dah sampai. 8.40 tu dah sampai dah sebenarnya. Saya sebenarnya macam saya dah set saya nak datang awal. Kalau saya datang awal, kira macam masa tu banyaklah sikit kita ambil kan. Maksudnya kita ambil nombor awal lah sikit kan. Tapi tak, sama je. Kira macam kalau you guys nak datang untuk hospital government, memang kena spend 2 hingga ke 3 jam. Kena awal je. Memang kena awal. Saya dah dikira awal lah sebenarnya. Walaupun appointment saya pukul 9, 8.30 saya dah sampai. Tapi Alhamdulillah everything goes well. Doa saya dimakbulkan. Anak saya besar. Cuma masih lagi dalam apa orang cakap, besar dia tu tak puas hati lagi. Saya rasa okey je. Sebab sekarang 33 minggu. Maybe dalam 35 minggu nanti dia mencukupi berat yang saya nak. Contohnya seorang tu 2.5, satu lagi 2 kilo. Okey lah, cukup lah kan. So kita nak pergi mana ni yang? Pergi makan ikan bakar. Naim kata dia nak makan zam ikan bakar. Sebenarnya zam ikan bakar ni dia dekat cyber je. Tapi Naim tak pernah pergi sebab saya tak pernah bawa. Saya masih berharap untuk bersalin dekat hospital yang private. Bukan sebab saya nak keselesaan ke apa. Kalau nak ikutkan berapa minggu? Dia ke-3. Kalau nak ikut keselesaan, So, hospital saya berjaya lah selesa. Sumpah selesa. Dia baru. Sebab hari tu saya pergi lawat Nisa. Saya ingat lagi. Saya pergi lawat Nisa. Nisa duduk dalam ward second class. Sumpah selesa gila. Tak ada orang. Maybe hospital dia baru lagi dan tak ramai orang. Dan dalam tempat tu semua macam selesa, cantik, tak ramai orang. So mudahlah kita macam kita nak buat something tu, macam kita nak beli makan ke, kita nak pergi tandas ke, kita nak buat appointment kat kaunter ke, dia jadi selesa sebab tak ramai orang. Ya, dan saya rasa dia punya, maybe sebab dia baru satu, and then dia punya layout, architecture layout dia bagus lah. Maksudnya bila kita sampai lobby, kita tengok dia punya laluan tu okey, level 1 ada apa, level 2 ada apa. Dia tak bertabur lah dekat bawah-bawah tu. Maksudnya dia dah sort layout dia cantik. So orang cakap hospital baru ni dia punya sistem dia tak betul lagi. Dia punya doktor pun macam tak bagus lagi. Sebenarnya tak ya guys. Tak semestinya. Sekarang ni kita orang pergi hospital Cyberjaya ni, first time kita orang pergi check up, doktor dia bagus and dia punya sistem pun bagus. So kita orang rasa macam okey lah.
Cuma dia kekurangannya dekat situ je lah. Ramai itu je. Kenapa orang elak nak pergi hospital kerajaan? Sebab yelah kadang-kadang ada orang tu dia ada hijau. Dia main dengan masa. Ya, tengah hari nanti dia ada kerja. Dia nak kena kejar masa. So that aku kena spend masa untuk klinik sejam je gitu. So kalau macam kita orang ni, Alhamdulillah dengan masa yang kita orang ada sekarang pun Allah bagi free. Timing yang betul-betul check up tu betul-betul free. So saya masih berharap saya nak bersalin dekat hospital private. Saya doa supaya sekarang ni genap 34 minggu, saya doakan supaya baby dua-dua cukup 2 kilo dan lebih lah. InsyaAllah, amin. Saya pun rasa macam, saya pun nak macam tu sebab saya dah penat nak carry. Sekarang saya carry 3 kilo guys. Saya carry 3 kilo setengah. Mungkin minggu depan saya akan carry 4 kilo. 4 kilo tu dah okey dah tu. Yang badan saya kecil yang nak carry 4 kilo yang. Sekarang ni dalam fasa saya tidur malam, saya akan selalu berjaga. Kencing tu tak payah cakap lah. Daripada pukul, contoh tidur pukul 12 kan, daripada pukul 12 sampai pukul 6 tu, sampai nak subuh tu, 3-4 kali saya bangun. Lepas bangun je pergi kencing, sakit pinggang. Saya suruh Naim urut. Nampak macam mana kan? Dia macam pinggang tu rasa macam sakit. Kalau time sihat, time bercuti dah joget dah. Yang sekarang dah tak boleh nak joget-joget dah. Yang I punya semalam dah joget. I punya berat badan tak mampu dah. Malam. Apa yang joget? Bila masa? Malam. Saya nak pergi bercuti pun sekarang saya macam tak apalah, saya duduk rumah je lah. Even pergi mana kita dah pergi DIY. Pergi beli barang. Ya Allah, balik melepet aku. Padahal DIY je pun. Aida baru nak dah prepare dah, baru nak ajak you pergi Japan. Tapi you tak sihat tak apa. Alah, lepas beranak boleh guys. Itu semua alasan. Walaupun saya macam ni tengah energetic ni nak keluar ni. Kita pergi satu kedai, pergi je kedai tu, turun. Contohlah saya jalan dalam DIY kan. Jalan dalam setengah jam. Saya pun terus rasa sakit perut. Bukan sakit perut yang melampau, sakit pinggang. Kaki ni rasa berat. Badan dah penat. Semacam cepatnya aku penat. Macam tu. So dia macam dah tak boleh nak spend masa yang banyak. Kalau nak pergi mall, setengah jam je boleh jalan. Lepas tu kena naik wheelchair. So guys, jom kita pergi makan and then kita sambung je lagi. Sekarang kita makan ikan bakar. Dah satisfied dah? Dah. Saya nak ni. Dia suka sotong guys. Naim suka sotong. Ni ikan bakar, kita ambil kerang. Macam selera. Alright, so kita dah habis makan. Everything goes well. Baby kita sihat, bertambah banyak kilo, 1.5 dan 2 kilo. Kita tengok minggu depan macam mana. Berat dia. Macam tak expect dalam masa seminggu ni diorang boleh naik 500 gram. So maksudnya setiap seorang naik 500 gram. Arisa naikkan baby 1 kilo dalam masa seminggu. Seminggu Arisa naik 1 kilo. Macam mana Arisa buat? Naim belikan susu banyak-banyak, minum. Satu hari minum 3-4 kali. Lepas tu Naim telur lah. Biasa telur dengan cheese jadi lah. Naim bakar roti bakar. Lepas tu buat scramble egg dengan letak cheese slice tu 2. Cheese petak tu hancur-hancur kan. Gaul sekali dengan scramble. Itu Naim buat breakfast. Tapi sebenarnya guys, makanan yang macam ikan-ikan ni pun naik. Sebab minggu ni Naim banyak bagi Arisa makan salmon. Lepas tu kita orang tukar jadual tidur ataupun tukar jadual makan. Dulu Arisa makan nasi pukul 6 petang. Tapi lepas tahu baby kecil, kita orang saya bangun makan. Lepas subuh breakfast, tengah hari makan, pukul 3 makan, pukul 6 makan. Kira macam satu hari tu banyak makan. So jadual makan tu jadi macam banyak. So that's why baby senang sangat naik. So
kita doakan, harap-harap kita mintalah sebelum bersalin baby dua-dua cukup 2 kilo. Amin. Tak minta banyak pun. Semoga dilancarkan urusan and jauhkan segala komplikasi. Berikanlah saya beranak dengan kurang rasa sakit and baby semua sihat, tak ada apa-apa sakit, senang dijaga kan baby kan? Betul. So sajalah konten kita pada kali ini. So Naim akan Naim akan masak lagi untuk Alisa. Tapi kali ni Naim akan buat makanan special. Dengar je dulu, okay? So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Push Hati. Bye bye.